Fokus, fokus. Super Premier. Package Super ini untuk batch pertama sehingga 30 hari bulan 6. Sampai 30 hari bulan 6. Baik tuan-tuan dan puan. Harga dia berapa? Harga dia hanya RM5,900 sahaja. Ingat, anda join Super Premier, anda dapat 38 unit produk bernilai RM7,600. Produk anda bernilai RM7,600. Right? 38 unit produk, tuan-tuan. Right? Berarti satu produk anda jatuh pada harga 155. Satu unit produk tu berharga 155.26 sen. 155 lah. Senang cerita tuan-tuan, satu unit produk anda. Faham tuan-tuan? Bayar 5,900 dapat produk bernilai runcit RM7,600. Untung ke untung atas produk. Atas produk dah untung dah. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Anda punya structure sendiri berstatus Super Premium. Okey, ada 3 akaun aktif. Ada 3 akaun Super Premium anda aktif. Maksudnya anda boleh bina 4 rangkaian, 3 akaun boleh dapat bonus pairing. Baik. Kemudian anda diberi lagi 1 akaun premium. Dihadiahkan kepada anda 1 akaun premium 3 percuma. Zero BB, tak ada produk. Anda terus boleh daftar nama mak anda contoh, nama suami anda contoh, nama anak anda contoh. Contoh, anda cuba lihat di sini. Cuba lihat apa yang saya nak lukis kepada anda. Kan di sini kan ada 4 kaki. Tengok ni, ni structure anda ni. Kan? Anda terus boleh daftar akaun Premier 3 percuma ni. Kalau nak daftar dia harga dia 3,960 kan? Anda terus boleh letak di sini. Okey? Anda terus boleh letak kat mana tuan-tuan? Anda terus boleh letak di sini. Nama proksi anda, nama suami anda, nama isteri anda, nama anak anda yang umur dia 18 tahun ke atas, nama syarikat anda. Maksudnya apa tuan-tuan? Di kaki A anda ni dah ada orang. B masih kosong, C masih kosong, D masih kosong. Maksudnya apa tuan-tuan? Anda dah ada akaun proksi anda berstatus premier di bawah. Faham ke faham tuan-tuan? Kalau nak buat macam ni, anda kena bayar 3,960. Betul-betul tuan-tuan. Tapi syarikat bagi percuma kepada anda. Maksudnya anda jimat 3,960. Anda dapat 3 akaun. Dan anda diberikan lagi 3 akaun premium. Wow. Dahsyat ke dahsyat tuan-tuan? Dahsyat. Oh, ni dahsyat ni. Kemudian tuan-tuan, anda dapat dana marketing. Tengok betul-betul. Tuan-tuan. Anda dapat 3,000 dana marketing. Right? Setiap bulan, syarikat akan masukkan ke dalam akaun anda sejumlah RM200 dalam bentuk register wallet. Dengan syarat, anda sponsor 1 orang ahli saja. Ini akad jualah tuan-tuan. Tadi ada join akad jual beli. Ini akad jualah untuk hibah kepada anda. Right? Untuk layak dapat dana marketing ini, anda kena buat sponsoring seorang sahaja. Seorang sahaja. Faham? Setiap bulan sponsor seorang. Basic pun tak apa. Anda layak dapat RM200. Tapi yang penting apa tuan-tuan? Anda dapat balik RM3,000. Anda dapat balik apa tuan-tuan? Anda dapat balik RM3,000 dana marketing. Wow. Dahsyat tuan-tuan. Anda bayar 5,900. Dapat produk 7,600. Dapat package premier 3,960 yang zero BV tu. Dapat pula dana marketing RM3,000. Tuan-tuan, kalau anda campur ni semua, 7,600 campur 3,960 tambah 3,000, semua ni bernilai RM14,560. Nilai yang anda dapat. Kurang lebih RM15,000. Senang cerita RM15,000. Tuan-tuan. RM15,000. Dahsyat ke dahsyat? Okey? Untuk layak dapat dana marketing, kena buat kerja sikit. Sponsor seorang je. Layak dapat. Bila dibayar, akan dibayar setiap 30 hari bulan. Anda join bulan ni, bulan depan baru start tanggal 30, baru kita bayar. Dengan syarat, sponsor 1 orang. Bulan berikutnya lagi, seorang lagi, tanggal 30, dapat dana marketing ni. Ataupun lagi satu cara. Right, baru ditetapkan pada hari ini. Dengar baik-baik.
Dengar baik-baik tuan-puan. Dana marketing ni kan kena sponsor setiap bulan satu. Setiap bulan satu untuk dapat register wallet RM200, total bernilai RM3,000. Ataupun katakan ada join bulan ni, anda dah taja 10 orang dah. Anda taja 10 orang tuan-puan. Anda join, right? Bulan 5, tiba-tiba bulan 5 ni anda dah sponsor 10 orang tuan-puan. Tak kisahlah package apa, bermakna anda dah layak dah dapat register dana marketing untuk 10 bulan. Anda dah layak lah. Tapi dia bayar tetap bulan-bulan. Dia tak bagi lamsam. Tapi syarat untuk 10 orang, untuk 15 orang tu, anda dah qualified untuk 10 bulan. Untuk 10 bulan. So maksudnya, anda tak perlu lagi kelang kabut nak diregister, nak sponsor orang pada bulan berikutnya. Sebab anda dah ada 10 kelayakan 10 bulan untuk dapat dana marketing. Kalau tiba-tiba bulan pertama tu kan, anda join kan, anda terus sponsor 15 orang. Tak kisahlah apa package pun, anda terus kira confirm selama 15 bulan ke depan, confirm masuk setiap bulan 200 register wallet ke dalam akaun anda. Bermakna anda dapat balik RM3,000. Okey tuan-tuan. Ini package baru, terhad untuk 200 orang pertama saja dulu. Siapa cepat, dia dapat. Right? Which is, promo ni sampai end of June. Okay, end of June. Dan terhad untuk 200 orang saja. Siapa cepat, dia dapat. Mana tahu, masuk batch kedua, mungkin tak dapat RM3,000, mungkin dana ni jadi RM2,000 saja. Mungkin dana ni jadi RM1,500 saja. Tuan-tuan, you decide. Kalau nak jadi batch pertama, upgrade segera. Dengan dana marketing RM3,000. Faham? Jelas tuan-tuan? Dengan syarat apa? Taja. Setiap bulan taja satu. Ataupun bulan pertama ada pulun siap-siap, taja 15 orang, anda dah layak dah dapat setiap bulan nanti 200 sepanjang 15 bulan. Anda dah cukup syarat. Faham tuan-tuan? Faham? Maksudnya anda tak payah fokus lagi untuk sponsor setiap bulan. Contoh lain lagi, bulan ni sponsor 3. Okay, bulan ni sponsor 3. Bulan depan lagi sponsor 2. Bulan depan lagi sponsor 5. Bulan depan lagi sponsor 5. Total jadi apa tuan? Dah jadi 15 dah. Selesai. Maka setiap bulan anda layak dapat 200. Dan boleh guna untuk daftar ahli baru. Wow. Boleh guna daftar ahli baru. Boleh guna daftar package baru. Boleh guna daftar untuk pembelian repeat order. Wang ini adalah hadiah untuk anda. Faham tuan-tuan? Ini adalah dana marketing untuk super premier. Okey? Faham? Okey, baik. Dan yang satunya tuan-tuan, dapat 4 kupon cabutan bertuah. Yang sponsor pun dapat 4 kupon juga. Okey.